menerusi perbincangan kita dalam siri ketiga mengenai sumbangan besar tokoh sastera Indonesia iaitu Amir Hamzah. Jadi hari ini bersama saya membawa tetamu jemputan yang paling orang kata digila irama iaitu saya Nurul Nabiha. Jadi Nurul Nabiha akan bersama saya dalam siri ketiga. Jadi Nabiha, boleh awak kongsikan kepada saya apakah sumbangan penting beliau ni dalam dunia kesusasteraan? Okey, sudah tentu Farisha, kita tahu bahawa Amir Hamzah ni dia banyak meninggalkan pelbagai sumbangan besar yang dalam sejarah kesusasteraan Indonesia bahkan di dunia Melayu itu sendiri. Okey, pertama Amir Hamzah ni merupakan seorang pelopor gerakan Pujangga Baru yang merupakan sebuah kumpulan sastera yang muncul sekitar tahun pada 1930-an di Indonesia. Okey, Farisha, untuk pengetahuan kamu, gerakan Pujangga Baru ni dia memperjuangkan sebuah pembaharuan dalam penulisan puisi dan juga prosa lah agar sesuai dengan semangat zaman moden dan juga zaman sekarang lah. Okey. Melalui majalah Pujangga Baru ni kita dapat melihat bahawa Amir Hamzah ni bersama dengan rakan-rakannya iaitu Sultan Takdir Alis Jabana dan Arnijen Pin yang berusaha mengangkat bahasa Melayu ni ke taraf bahasa kebangsaan dan menjadikan sastera ni sebagai alat untuk orang kata apa ni, membina jiwa bangsa. Okey. Gerakan Pujangga Baru ni juga, kalau Farisha nak tahu, dia membentuk asas kepada kesedaran nasionalisme dan kemodenan lah dalam kesusasteraan Indonesia itu sendiri, yang menjadikan Amir Hamzah ni antara tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan awal sastera Melayu itu sendirilah. Wow, panjang lebar ya Nabiha. Saya rasa macam nak lagi dengar apakah sumbangan yang seterusnya. Jadi Nabiha, Amir Hamzah ni orang kata bukan sekadar penyair lah, tetapi juga sebagai pemimpin gerakan kesusasteraan ya. Betul itu Farisha, dan itu membawa kita kepada sumbangan kedua Amir Hamzah lah, iaitu Amir Hamzah ni berperanan dalam memartabatkan bahasa Melayu yang menjadikan bahasa Indonesia ni menjadi moden. Okey, kalau kita tahu dalam melalui gaya penulisan Amir Hamzah ni, gaya penulisannya yang indah, betul tak Farisha? Betul. Dan penuh nilai seperti nilai estetika dan bersifat universal ataupun menyeluruh lah karya Amir Hamzah ni. Sangat indah ya? Ya, betul itu Farisha. Dan kita tahu bahawa Amir Hamzah ni menunjukkan bahawa bahasa Melayu ni mampu menjadi bahasa ilmu, bahasa kebangsaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Okey. Kita dapat lihat juga bahawa pilihan bahasanya dalam karya-karya Amir Hamzah ni seperti dalam karya Padamu Jua dan Buah Rindu ni membuktikan bahawa bahasa Melayu ni tidak hanya indah secara puitis tetapi juga kuat dari segi intelektual dan juga rohani. Setuju tak Farisha dengan pendapat saya? Ya, saya sangat bersetuju. Awak betul-betul mendalami apa itu sumbangan dia. Farisha, inilah yang membantu kedudukan bahasa Indonesia ni sebagai bahasa kesatuan selepas kemerdekaan itu sendirilah. Wow, itu sangat menariklah Nabiha. Ya, betul tu. Saya perasan dalam karya yang banyak yang disebut oleh Nabiha itu sebenarnya banyak menyentuh soal jiwa dan ketuhanan. Adakah itu dianggap sebagai sumbangan tokoh Amir Hamzah juga? Ya, betul Farisha. Itu merupakan salah satu sumbangan terbesar Amir Hamzah lah, iaitu dalam pengisian nilai keagamaan dan kerohanian dalam puisi moden yang karya Amir Hamzah ciptakan. Amir Hamzah ni juga dia berjaya mengangkat unsur spiritual Islam ni dalam bentuk yang sangat halus dan mendalam. Okey, dalam puisi Doa dan Padamu Jua, beliau ni menggambarkan hubungan manusia ni dengan Tuhan yang sangat dekat dan akrab melalui bahasanya yang simbolik, puitis dan nilai estetika tu yang penuh makna tersirat dan juga tersurat lah. Oh, faham. Wow, panjang lebar. Itu bagi saya adalah sangat menarik lah Nabiha, dengan penerangan yang macam orang kata panjang lebar, dengan orang kata ada banyak isi-isi.
Jadi adakah beliau ini orang kata juga berjaya menyatukan unsur tradisi dan unsur moden dalam karya yang diterbitkan? Tepat sekali Farisha, itulah sumbangan seterusnya iaitu keupayaan Amir Hamzah dalam karya ni. Dia banyak menggabungkan unsur tradisi lama dengan bentuk tema-tema moden. Okey. Walaupun beliau ni menulis pada era pembaharuan kini, tapi Amir Hamzah ni yang menariknya, dia tetap menghargai warisan klasik bahasa Melayu ni dengan memasukkan dalam karyanya seperti pantun, syair dan gurindam. Okay. Beliau juga banyak menggunakan bentuk moden barat seperti soneta, tetapi dia tetap mengekalkan ruh ketimuran dan pemilihan kata yang sesuai dan diksi yang menarik. Maksudnya di situ identiti itu juga ditetapkanlah orang kata kan? Betul itu Farisha. Farisha, dengan cara ini Amir Hamzah ni menjadi jambatan antara sastera klasik Melayu dan juga sastera moden Indonesia lah. Beliau ni banyak membuktikan bahawa kemodenan ni tidak perlu menolak tradisi lama ataupun warisan, malah dia berpadu dengan menghasilkan karya yang lebih kaya dan juga bernilai estetika yang lebih tinggi. Wow, hebat. Saya suka tu Nabihah. Terima kasih Farisha. Nampaknya sumbangan beliau ni bukan hanya dalam bidang seni lah orang kata dan orang nampak, tetapi juga dalam pembentukan pemikiran bangsa. Kan? Benar sekali itu Farisha. Kita dapat lihat di sini banyak sumbangan Amir Hamzah ni yang kalau kita nak cakap dekat sini memang tak habis lah. Betul tu Nabihah. Memang banyak daripada ucaran daripada Nabihah tadi pun. Farisha, saya tahu kamu ingin mengetahui lebih lanjut apa itu sumbangan Amir Hamzah ni, betul tak? Betul, sebab saya rasa tertarik sangat. Ya, kita teruskan dengan persumbangan terakhir Amir Hamzah iaitu peranan Amir Hamzah ni sendiri sebagai simbol perpaduan, bahkan bukan di Indonesia tetapi di seluruh dunia juga, yang mengekalkan warisan Nusantara tersendiri. Okey, karya-karya Amir Hamzah ni dia melangkaui sempadan bukan sahaja Indonesia tetapi seluruh dunia dan dibaca juga dihargai di Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Banyak ya negara? Ya, sangat banyak karya-karyanya. Okey, beliau juga membuktikan bahawa bahasa dan budaya Melayu ni merupakan satu rumpun yang luas dan menyatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan seluruh dunia lah. Malah, kalau Farisha nak tahu, semangat kebangsaan yang dizahirkan ni dalam puisinya ni turut memberi inspirasi kepada generasi sebelum dan juga selepasnya untuk menjadikan sastera ni sendiri sebagai medium perjuangan, bukan hanya sekadar hiburan semata-mata. Okey Nabihah, saya dapat tangkap daripada apa yang Nabihah cuba sampaikan dan sumbangan tokoh Amir Hamzah ni daripada A sampai Z panjang lebar. Ya, orang kata ada 5 sumbangan utama lah yang ditekankan, iaitu pertamanya memimpin gerakan Pujangga Baru, betul? Ya, betul Farisha. Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia moden, menyemai nilai keagamaan dan rohani dalam puisi, menggabungkan tradisi dengan kemodenan dan menjadi simbol perpaduan budaya Nusantara. Jadi Nabihah, saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih atas huraian yang orang kata panjang lebar lah untuk saya dan juga untuk pengetahuan para penonton di luar sana. Sama-sama Farisha, terima kasih juga sebab sudi meluangkan masa mendengar celotehan saya, dan semoga perbincangan kita pada hari ini membantu kita semua lebih menghargai jasa Amir Hamzah ni yang bukan sahaja sebagai penyair tetapi sebagai penjuang bahasa, budaya dan jiwa bangsa kita. Baiklah, sampai di sini sahaja podcast kita pada kali ini, dan ini adalah merupakan siri keempat yang mana siri terakhir dalam perbincangan mengenai tokoh Amir Hamzah. Itu sahaja daripada kami. Selamat menonton dan terima kasih. Terima kasih kerana menonton podcast kami berkaitan sastrawan negara Indonesia iaitu Amir Hamzah. Jumpa lagi. Bersama kami
Pertama kali. Sejarah Indonesia. Okey, stop. Rasa Hai, Assalamualaikum semua. apa ya? Terima kasih kerana menonton.